Bukan sebab rumah besar atau barang mewah, tapi sebab susunan perabot yang betul-betul faham keperluan harian. Dari situlah aku sedar, satu kabinet yang direka dengan baik sebenarnya boleh ubah keseluruhan mood isi rumah. Apa yang buat kabinet jenis ini mudah serasi dengan semua rumah ialah rekaan. Minimalisnya yang ringkas dan seimbang. Bentuk asasnya sama, permukaan atas yang luas, ruang simpanan bertutup dan laci yang praktikal. Semuanya direka untuk satu tujuan yang sama, iaitu buat rumah nampak kemas tanpa usaha berlebihan. Bahagian atas sentiasa jadi ruang kegemaran. Kabinet ini mempunyai permukaan rata yang kukuh dan luas, sesuai untuk letak hiasan ringkas, bingkai gambar, pasu kecil atau barang harian. Tak perlu susun berlebihan, 1-2 item dah cukup untuk naikkan seri ruang. Dan inilah jenis perabot yang tak perlukan banyak dekorasi sebab rekaannya sendiri dah beri rasa moden dan bersih. Masuk pula ke bahagian laci. Kabinet ini mempunyai laci yang berfungsi untuk simpan barang kecil yang selalu buat rumah nampak berselerak. Remote, kabel, dokumen, kunci semua boleh disorok dengan kemas. Bila ditarik dan ditutup, pergerakan terasa lancar dan senyap, buat pengalaman guna setiap hari jadi lebih selesa dan tak menjengkelkan. Ruang kabinet bertutup di bahagian bawah pula memang dicipta untuk simpan. Barang bersaiz sederhana hingga ke saiz besar. Sama ada barang dapur kering, pinggan, buku, beg atau perkakas rumah, semuanya boleh masuk tanpa perlu dipamerkan. Inilah fungsi utama kabinet ini, iaitu simpan banyak barang, tapi luaran kekal kemas dan minimal. Satu lagi keutamaan penting kabinet, ini ialah ketinggian kaki kabinet kerana ia direka dengan jarak dari lantai yang memudahkan pembersihan. Habuk tak mudah terperap, robot vacuum boleh lalu, mop pun senang masuk. Detail kecil macam ini yang buat kabinet ni praktikal untuk jangka panjang, bukan sekadar cantik untuk tengok. Dari segi saiz, kabinet ni tidak terlalu besar hingga makan ruang dan tak terlalu kecil hingga nampak kosong. Sama ada diletakkan di ruang tamu, ruang makan atau laluan masuk rumah, kabinet ini tetap nampak serasi dan tidak menenggelamkan suasana sekeliling. Material dan kemasan pula memberi rasa kemas dan kemewahan yang sederhana. Permukaan licin, warna cerah dan rekaan minimal, menjadikannya mudah dipadankan dengan pelbagai konsep rumah. Tak kira rumah moden, minimalis atau gaya ringkas keluarga, kabinet ini tetap masuk tanpa rasa janggal. Kesimpulannya, fungsi kabinet ini membantu urus rumah dengan lebih teratur, menjimatkan masa dan buat ruang nampak lebih lapang setiap hari. Ini jenis perabot yang bila dah ada, baru sedar betapa banyak masalah kecil rumah sebenarnya boleh diselesaikan. Kalau kau tengah cari kabinet yang praktikal, serbaguna dan sesuai untuk kegunaan jangka panjang, inilah pilihan yang masuk akal. Segera check out sekarang, jangan tunggu-tunggu lagi dah, nanti tak sempat tiba-tiba dah jadi sold out.